Okey, saya nak bagi tips kalau ramai orang tanya macam mana nak menjaga worker supaya kekal lah. Macam saya, ramai pekerja saya ialah pekerja asing, Bangladesh. Okey. Jadi macam mana cara saya jaga dia orang? Bagi saya mudah saja. Yang pertama nak jaga dia orang ialah pastikan kerja untuk dia orang tu sentiasa ada. Ini memang kunci utamalah. Mana-mana bidang kerja pun sama je konsep dia. Maknanya kalau dia orang diberi kerja penuh, maknanya kalau boleh kerja 6 hari seminggu atau 7 hari seminggu, setiap hari ada kerja, saya boleh garanti dia orang takkan lari. Tak payah risau, tak payah pegang gaji dia orang, tak payah pegang pasport dia orang, tak payah pegang permit dia orang, tak payah pegang apa-apa. Bagi je kerja. Kalau bagi kerja, saya boleh garanti dia orang takkan lari. Macam saya tak pernah ada masalah bekerja lari. Kerana apa? Kerana kerja alhamdulillah setiap hari ada, dan saya pastikan kerja tak putus. Jadi bila kerja tak putus, worker happy. Tapi pada masa sama kita kena penuhi tanggungjawab kita sebagai majikan lah. Gaji kena bayar, jangan berhutang ada orang. Kalau kita tak ada duit kena adjust, dan bila perlu kena bagi pinjam. Tapi jangan sesekali kita tak bayar gaji dia orang. Itu masalah lah. Itu jangan kata Bangla lagi, aku pun lagi.